Cantiknya. Tengok Iman Troy pun cakap aku cantik. Ini aku tak bersiap. Biasa je. Biasa je kan Man. Yang biasa ni lah terima kau. Dah 1 juta diorang follow balik. Hari-hari mak saya screenshot. Mak aku screenshot tau. Dia buat album followers aku. Sebab mak saya tak lari. Dia pun manusia. Dia pun mak-mak orang Melayu. Jadi dia jenis yang suka sombong. Suka belagak dengan kawan-kawan. Mestilah dia nak suruh awak rajin buat live. Itulah masalahnya. Kalau follower saya ni kenal saya, dia tahu saya malas. Pemalas. Bukan saya pemalas tau. Macam mana saya ni rajin. Tapi saya pilih untuk malas. Sebab boleh. Free will. Faham Saya yang pilih. Saya yang pilih. Macam korang pilih untuk tak nak makan, saya pilih untuk tak nak rajin. Saya rajin. Cuma contoh kalau saya rajin, Iman nak buat apa? Tak ada kerja. Nanti Iman tak ada kerja. Kalau saya rajin, awak akan upah maid tak? Tak kan? Kalau awak tak upah maid, macam mana maid tu nak dapat duit? Betul? Kalau dia tak ada duit, macam mana dia nak bagi keluarga dia makan kat Indonesia? Betul? Jadi ada sebab saya pilih untuk malas. Ada point lah untuk kutuk awak. So korang jangan nak kecam-kecam saya sangat. Contoh saya tak makan sampai habis, saya yang pilih. Sebab siapa yang nak bagi ulat-ulat lain makan? Faham? Betul tak dapat suami soleh. Soleh. Kalau saya habiskan, tikus nak makan apa? Semut nak makan apa? Faham tak? So sebab itulah kita kena ada orang rajin, kena ada orang malas, kena ada orang yang makan banyak, kena ada orang makan sikit, supaya alam ni. Surah dah off ke? Dah off. Nampak tak? Betapa cepatnya dia melupakan. Saya kepanasan. Lupa. Settle dalam badan saya kepanasan. Nampak saya tak kutuk. Saya tak kutuk. Tapi ini first time. First time dia sedar diri. Cantiknya. Tengok Iman Troy pun cakap aku cantik. Ini aku tak bersiap. Biasa je. Biasa je kan Man. Yang biasa ni lah terima kau. Faham? Kau ingat kau pergi kat orang luar biasa, Nora Danish sekalipun, bukan takat satu mata tau, dua-dua mata. Silat-silat dia minta doa kat Allah, butakan mata dia. Biasa-biasa. Kalau tanpa aku ni, kau mati keseorangan. Faham tak? Korang kena faham memang seronok memang seronok kahwin dengan orang tua. Orang tua ni orang kata dah stabil. Tapi kena fikir tau, kita ni jaga dia sampai dia tua. Maksudnya waktu dia dah nazak atas katil tu, kita yang kena cuci tai. Faham korang jangan senang-senang je macam best orang kaya. Orang kaya dah orang kaya pula, orang tua dah stable. Memanglah. Nanti kita yang kena cebok, kena suap makan. Itulah. Sebab dia memanglah suruh aku upah maid. Cuba tanya dia nak maid yang macam mana. Kau tanya. Kau ingat dia nak ke maid yang umur 50? Tak nak. Itulah terbongkang tau. Tengok. Belum jadi dah minta macam-macam. Tak ada. Kalau dia terbaring tu kan, dia dah macam tu kan, dah haus. Tak ada, aku minum kat sebelah. Sekejap lah. Macam dia tak boleh gerak kan aku. Habis belum masih lagi macam mana? Hibah kan ada. Hibah ada. Aku sekarang main ugut-ugut tu je. Kalau dia degil aku cakap aku cancel hibah aku. Mira tak baik lah. Ibu buat apa nak backup Iman bagi ibu duit ke? Saya yang bagi ibu duit. Korang jangan percaya sangat tau. Korang jangan percaya sangat. Dia depan live dia nampak baik, okay? Belakang hanya Linda yang tahu. Linda sepenyabar-penyabar tu pun hampir badan kerusi dia. Tengok, ada dia rasa bersalah tak? Dia happy. Masa-masa manis.
Kita orang ni dah bukan masa manis tau perkahwinan kita orang ni. Masa-masa dah pahit. Masa-masa busuk. Dah basi. Tahu? Kiranya kalau dah ada susu tu dah berketul-ketul. Dah berketul-ketul. Dah cirit. Tapi lain orang lain cara bahagia kan. Ada yang sweet-sweet, peluk-peluk. Macam kita orang suka wrestling atas katil. Kita orang tak gomol-gomol, tak. Kita orang suka gaduh mulut. Kita orang suka gaduh mulut, berdebat pasal politik. Mana ada? Gusti ke? Kita orang jadi gusti. Asal nampak macam kita orang tak lasak lain kali kita orang selalu hari Khamis kita orang gusti. Sebab tu tak pernah tunjuk katil. Katil kita orang tu tinggal sebelah je kaki dia. Lagi sebelah kenapa? Kena potong cik manis. Nak tidur lah. Jom tidur Aiman. Jom. Tapi saya macam nak mandi dulu. Pergi mandi. Nak berak dulu. Pergi berak. Okay lah guys, saya nak pergi berak dan mandi. Takkanlah nak bawa korang. Tak takut lah. Nanti korang macam biasa lah Man. Kita mana buka, mana tutup pintu. Kita orang jenis tutup pintu sebab tanda satu je. So contoh ada seorang nak terberak kan, seorang mandi, jadi tak ada masalah. Aku pula jenis tak suka orang ketuk-ketuk pintu aku. Serabut tau. Jadi kita orang tak tutup pintu. Apa cerita ni? Sebab kau tak pernah. Sebab kadang-kadang bukan semua setan tau yang suka tengok kita bogel. Apa cerita ni? Kadang-kadang setan nak keluar tapi pintu tak boleh tutup. Pintu tak boleh buka. Dia nak pegang terlepas, nak pegang terlepas kan. Tante dia dah beristighfar dalam, ya Allah tolong, ya Allah tak cantiknya, ya Allah. Hitam macam tu. Ya. Busuk. Ya Allah busuk, berbangkai. Nak keluar tak boleh. Jadi korang nak masuk tandas tu baca doa tandas. Ada adab dia. Biar setan dia keluar. Cakap dengan setan. Setan, kalau rasa tak sanggup tak sanggup keluar tahan bau. Keluar. Setan pun stres. Sebab kau ingat setan, kalau kita yang manusia ni pun bernafsu. Apa cerita ni? Dah. Setan kita tak tahu. Kalau contoh kau bukan taste dia, macam mana? Aku pula kan berselulit Contoh. Sakit jantung setan dalam tu. Jauh sangat sebab sepatutnya saya makan ubat pukul 11 tadi. Okay, bye. Saya nak bermanja-manja dengan suami saya. Korang yang tak ada suami, siapa suruh? Betul tak? Mula N kan? Tekan mana? Tekan ni. Lepas tu sayang tekan tu.